Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Okay, Abi dapat satu info terkini di mana adik ipar Abi, dia tinggal di Perlis lah sekarang ni kan. Sekarang kecoh dekat Perlis sekarang ni ada hantu kom-kom guys. So dekat taman adik ipar Abi ni katanya lepas maghrib diorang tak berani nak jemur kain ke, nak keluar ke, nak sembang ke apa ke, diorang tak berani dah sekarang ni. Sebab ada kes hantu kom-kom datang ke rumah ketuk pintu. Macam biasalah hantu kom-kom kan. Sebelum ni Abi dah buat dah cerita pasal hantu kom-kom ni. Tapi masa tu zaman Abi kecil lah kan. Ya ke Abi dah buat? Abi lupa. Banyak sangat kan. So berbalik pada cerita adik ipar tadi, dia sekarang ni viral dekat sana guys. Memang viral dekat sana. Kalau korang pergi kat TikTok ke mana ke, dia ada cerita pasal ni. So Abi ada dapat satu video terbaru. Abi share lah kejap lagi kan, korang tengok lah. Dia tengah, hantu kom-kom sekarang ni tengah menggila dekat area negeri Perlis sekarang ni. Sebenarnya bukan Perlis saja dia datang ni. Macam kat Setia Alam, Kelang. Lepas tu ada pernah dekat Setapak. Lepas tu ada dekat Penang. Dia tengok Abi research kan. Memang dia pergi ke tempat-tempat negeri ataupun daerah-daerah. Cuma Abi kepelikan dekat sini, macam mana dia pergi? Adakah dia naik bas, taksi ataupun Grab? Kan. Tapi serius guys, hantu kom-kom ni memang wujud. Bila kita tengok dekat CCTV, pintu rumah kita ni kena ketuk. Selalunya orang lalu dalam 2 pagi, pukul 12 malam kan, akan dengar lah ketukan tu daripada hantu kom-kom. Tapi bila setengah-setengah rumah ni ada CCTV, dia check, memang tak ada apa-apa kelibat ataupun bayang even benda hantu ke, tak ada. Kita dengar orang ketuk tapi kita tak nampak. Mungkin CCTV tu tak dapat detect lah kan, jasad ataupun makhluk tu, tubuh dia macam mana. Cuma apa yang Abi dapat buat research, mungkin gambaran dia macam pontianak ataupun macam pocong, Abi tak pasti. Tapi orang kata kalau hantu kom-kom ni selalunya perempuan lah. Jadinya menurut cerita orang tua-tua kan, hantu kom-kom ni sebenarnya dia datang ke rumah orang tu. Kalau kita buka pintu, nampak dia, kita macam dipukau oleh dia. Macam bukan pukau minta duit ke apa, dia pukau macam ni. Ini kata orang tua-tua lah Kalau habis salah, korang betulkan lah. Komen-komen yang mana pakar-pakar tu kan. Kita buka pintu, kita nampak dia. So dia tanya kita, muka aku ni cantik ke tak? Sedangkan kalau kita tengok betul-betul, muka dia memang buruk guys. Memang buruk, memang teruk lah. Muka macam kena simbah asid. Simbah asid macam tu lah, teruk lah muka dia kan. Bila kita kata tak cantik, dia akan mungkin dia buat sesuatu dengan kita, atau dia marah ke apa benda ke, wallahualam. Tapi kalau kita cakap cantik, muka dia tu akan jadi pulih sikit demi sikit. Setiap rumah kalau ada orang buka pintu, biasalah Abi kan, kalau Abi buat konten, Abi akan feel benda tu betul-betul supaya meremang Abi punya badan ni kan. Sebab apa kita cerita atas dasar cerita betul, insyaAllah kan. So bila kita cakap muka dia cantik, muka dia akan jadi baik sikit. So dia pergi rumah lain, kalau orang tu buka pintu, orang tu kata cantik, dia baik sikit. Maknanya dia kena cari, tak silap habis 99 rumah, dan orang tu buka, baru dia punya muka jadi elok balik. Lagi satu, kata orang tua-tua, hantu kom-kom ni dia tersalah pantang. Salah pantang kan, macam ibu mengandung pula kan. Maksud Abi dia langgar pantang lah. Dia langgar pantang, dia pergi jumpa Tok Bomo ke mana ke, dia kata dia nak cantik. So bila Bomo kata okey boleh, kau jangan tengok cermin. Tok Bomo cakap kau jangan tengok cermin. Sekarang ni aku dah buat kau cantik, Tok Bomo tu cakap. Dia tujuan dia tu nak bagi cantik. Selalu kita dengar susuk lah kan, macam botox. Botox tu terkini lah. Tapi bila zaman dulu dia pergi jumpa Tok Bomo, dia cakap dia nak cantik. So Tok Bomo kata okey, aku dah buat muka kau cantik, tapi kau tak boleh tengok cermin. So dia ni excited sangat sebab orang tengok dia bersiul-siul, piwit cantik macam tu kan.
So saya bukan aku cantik ke kan. So dia langgar pantang, dia pergi tengok cermin. Bila dia tengok cermin, dia langgar pantang, muka dia automatik jadi makin teruk. Dan buruk guys. Satu lagi cerita, orang tua tu dulu kata dia ni suka pergi jumpa Tok Bomoh untuk gilakan seseorang tu, dan dia buat muka dia cantik. Macam tu juga, dia tak boleh tengok cermin dalam masa 44 hari. Kalau dalam masa 44 hari tu kau tak tengok cermin, maka berjayalah muka dia lagi cantik. So bermaksudnya kat sini, benda-benda ni semua kau menduakan Allah lah. Maknanya dia minta sesuatu benda dengan syaitan. Dia minta pertolongan dengan syaitan kan. So jadinya itulah akan jadi kalau benda-benda yang kita mencacatkan akidah kita. Mencacatkan akidah kan. Yelah, kau menduakan Allah kan. Kau pula kau kena. Itu kau percaya pula dengan syaitan kan. Syaitan ni untuk melalaikan kau je. Wah, gitu panjang pula cerita kan. Tapi itulah cerita orang tua yang Abi dengar. Tak boleh tengok cermin 44 hari. Dia kena pergi rumah 99 buah rumah untuk mengkonfirmkan diri cantik. Yang macam Abi cakap, 99 rumah tu untuk makin baik muka dia yang buruk tu kan. Jadinya tujuan Tom ni datang rumah, dia ketuk je. Dia ketuk dan suara dia, Abi ingat ni, Kom. Macam tu kan. Dia tak bagi Assalamualaikum. Dia Kom. Abi tak tahu Abi pernah cerita dan tak cerita. Tapi Abi pernah cerita tentang Kom ni. Tapi Abi tak pasti detailnya macam mana Abi kena dulu. Masa tu Abi kecil lagi lah. Ni mak Abi yang cerita. Masa tu kita orang duduk dekat Setapak Jaya. Abah Abi pergi kerja. Mak Abi suruh rumah lah. So dia jaga Abi 3 beradik. Adik Abi, abang Abi. So dia datang rumah. Dia bagi salam. Kom. Okay, masa tu memang heboh. Kawasan setapak tu hantu Kom ni datang rumah. Yang pelik bagi Abi ni kan, yang paling Abi tak boleh brain sekarang ni kan, hantu tu dia datang waktu siang. Jadi bermakna dia bukan hantu, dia manusia. Kenapa Abi cakap manusia? Sebab dia datang siang. Jadi betul ke hantu tak boleh keluar siang? Kan macam-macam persoalan kan. Tapi apa yang Abi ingat dan apa yang mak Abi cerita, memang dia datang siang, tengah hari. Orang masa Abi orang pergi, ketua keluarga pergi kerja semua kan, tinggal di rumah kat rumah zaman-zaman dulu kan. Majoritinya kebanyakan perempuan ataupun isteri ni tak kerja, duduk kat rumah jaga anak kan. Termasuklah mak Abi. So dia datang masuk rumah Abi masa tu kat Setapak. Dia bagi kom salam. Tapi nasib baik masa tu mak Abi dapat info, memang jiran-jiran lah kan, mengatakan area Setapak tu memang ada gangguan hantu kom guys. Sebelum mak Abi buka pintu tu, dia tengok ikut langsir, ni pintu, ni tingkap, ni pintu rumah, ni tingkap rumah. So mak Abi tengok dari tingkap tu, nampak lah kan ada orang ketuk kan. So mak Abi tengok, memang tak ada guys, memang kosong, memang bunyi ketukan pintu saja. Ketukan bunyi, tapi orang yang ketuk tu tak ada. Jadi je mak Abi memang tahu itu memang hantu kom guys. Cerita lebih kecil lagi lah. So mak Abi naik atas, ambil Abi dengan abang Abi dengan adik Abi, sorok buah katil. Abi ingat lagi cerita mak Abi ni kan, sorok buah katil supaya kita orang tak nangis ke apa ke, supaya kita orang tak bersuara lah. Sebab mungkin kita orang bersuara, hantu kom tu ada orang lah kata, tak apalah ketuk sampai lebam juga mungkin kan. So nak jadikan ceritanya, kebetulan abah Abi balik daripada kerja, naik motor Vespa tu sampai rumah. So abah Abi ketuk lah, awak buka pintu dulu kata, saya dah balik. Mak Abi takut situ. Tapi dia tengok kat cermin, memang betul lah abah Abi kan, dia buka pintu tu. Mak Abi tu tanya, awak tak nampak ke orang dekat luar tadi ketuk rumah kita? Orang mana ada kan? Mak Abi cakap, tu hantu kom juga. Mak Abi cakap ke dia, ya ke? Abah Abi dengan gamble, dengan gentle, dengan handsome, dengan bergayanya, start motor pergi cari guys. Bapak Abi dulu polis.
Pergi cari nak motor Vespa, cari tak ada. Dia keluar daripada rumah habis tu, dia pergi ke kiri. Pergi pusing kawasan kiri, tak ada. So dia balik, cakap tak ada pun. So nak dipendekkan cerita, jiran Abi masa tu cakap selepas dia pergi rumah Abi, dia pergi ke rumah jiran Abi ni pula. Selepas bila dia dengar motor Abah Abi tu kan, dia keluar, dia pergi meremang guys. Bila Abi ingat balik cerita tu kan. So bila Abah Abi balik, dia keluar simpang macam ni, dia bertembung macam ni dengan Abah Abi tau. Dia ke kanan, Abah Abi masuk, dia ke kanan. Maknanya dia pergi rumah jiran Abi. So bila Abah Abi keluar pergi cari balik dia kan, tak jumpa lah sebab Abah Abi ke kanan. Dia ke kanan, dia ke kiri. Paling kepala kan. Dia pergi ke kanan, Abah Abi keluar ke kiri. So bila cari ke kiri memang tak ada, tak jumpa lah kan. Dia bernasib baik kan. Kalau Abah Abi pergi ke kanan, memang teruk dia kena lah kan. Mungkin lah kan. Sebab macam Abi cakap tadi lah, kalau dia syaitan, selalunya yang kita dapat tahu, syaitan ni, hantu ni dia memang tak boleh keluar siang. Mungkin terbakar ke whatever ke, wallahualam kan. Saya pun tak cerita bulan puasa orang cakap hantu tak ada. Sebenarnya ada guys. Kan nanti kita masuk bab lain. Tapi begitulah cerita dia. So itulah sejarah ataupun kisah Abi masa Abi kecil-kecil dulu. Apa yang Abi cerita kat Abi. Wah, aku dah makin lancar bercerita ni kan. Boleh buat banyak konten ni. So jadinya guys, Abi cuba selitkan, Abi cuba insertkan macam mana keadaan-keadaan dan tempat lokasi di mana sekarang ni tengah viral mengenai hantu Komkom ni guys. So itulah benda yang Abi cerita. Korang stay tune, alert. Kalau dengar ketukkan pintu 2, 3, 4 pagi tu, korang janganlah buka. Kecuali kalau adik korang keluar ke abang korang keluar tu, memang betul orang keluar. Tapi sebelum korang nak buka tu, tengok intai-intai lah sikit, perhatikan ataupun sebut siapa tu. Macam tu kan. Sebab tu Komkom dia tak sebut saya, tak boleh. Dia Komkom sampai lebam je. Bila aku cakap siapa tu, dia tak jawab. Dia tak jawab. Saya rasa setakat tu sajalah Abi punya video untuk korang alert. Next content insyaAllah Abi cari lagi lebih idea-idea yang lebih bernas. Abi pun dah mati akal lah idea apa nak buat kan. So kita jumpa next video akan datang. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Jangan lupa on notification korang supaya korang tak terlepas video-video Abi yang akan datang. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Yang mana dah subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. Panjangkan Abi punya video tu, tengok sampai habis kalau boleh. Kalau boleh. Okay, bye. Assalamualaikum. Yeah.